Anak dapat duit raya, cepat-cepat kita tukarkan ke dalam bentuk simpanan emas. Sebenarnya ibu bapa yang tukarkan duit raya anak ke dalam bentuk simpanan emas, banyak kelebihan yang mereka akan dapat. Yang pertama, duit raya anak kita tidak akan terguna dengan sewenang-wenang. Biasakan berlaku apabila anak dapat duit raya, kita pinjam dahulu untuk berbelanja dan kita ganti semula. Tapi kalau kita cepat-cepat alihkan dalam bentuk simpanan emas, duit itu tidak akan terguna dengan sebaiknya. Dan yang kedua, tuan-puan, apabila tukarkan duit raya ke dalam simpanan emas, tukar kali inflasi. So maksudnya, kalau kita simpan duit raya bentuk emas dalam jangka masa panjang, nilai dia semakin naik dan simpanan anak kita semakin lama semakin besar. Yang ketiga, ia juga boleh dijadikan sebagai tabung pendidikan untuk anak-anak anda. Apabila anak-anak anda besar kelak, dengan jumlah simpanan yang ada, nilai semakin naik, secara cukup untuk dijadikan sebagai dana pendidikan anak anda. So sekarang ni harga emas turun, ambil peluang dapat duit raya, alihkan cepat-cepat. So yang mana nak dapat bimbingan emas, boleh isi malam, saya akan bantu anda dengan sebaik.